Adakah wajib kena niat tiap-tiap malam? Ya, wajib niat tiap-tiap malam. Inilah yang muktamad dalam mazhab Syafi'i, Hanafi, Hambali, 3 mazhab wajib niat setiap malam. Sebab apa? Sebab bila kita berbuka pada petang 1 Ramadan, dikira sudah habis dah satu ibadah. Malam esok nak niat pula untuk 2 Ramadan, ibadah yang lain. Maka perlu kepada niat yang baru. Sama macam kita semayang tarawih, 2 rakaat salam, 2 rakaat salam, 2 rakaat salam. Setiap kali 2 rakaat niat yang baru. Betul tak? Kerana salam setelah selesai ibadah. Kerana berbuka puasa selesai ibadah 1 Ramadan. Berbuka 2 Ramadan, selesai 2 Ramadan, wajib niat 3 Ramadan. Faham? Cuma dalam mazhab Maliki dia kata cukup 1 malam pertama niat sebulan. Dah boleh tak kita ikut? Boleh. Orang gambar tengah nak ikut boleh. Niat kau ni malam pertama lagi mari dalam hati, aku berniat puasa pada Ramadan tahun ini sekaliannya kerana Allah Ta'ala. Pada malam-malam lain wajib niat juga. Cuma malam yang kita terlupa sah dah. Itu yang terbaik. Kena ingat malam pertama lagi. Okey. Orang perempuan yang haid malam ke-6 Ramadan baru bersih darah, maka malam ke-6 itulah niat sebulan yang pertama. Wal imsa anil akli wasyurbi wal jima'i wa ta'ammudil qai'i. Dan syaratnya menahan diri daripada perkara yang membatalkan. Antara perkara yang membatalkan ta'ammudul akli, sengaja makan. Lagi ta'ammudul syurbi, sengaja minum. Ingat kalau kita sengaja makan sebutir nasi, batal puasa. Sengaja minum setitik air, batal puasa. Bila tu? Masuk waktu subuh. Ada dalam Facebook dia tulis gambar gak bodoh ikut. Dia kata walaupun kita bangun lewat dekat nak curah tanah dah, tapi kita tak sahur lagi, boleh makan lagi. Oh sedap gamak. Dah kalau kejut kau lapang, boleh lagi lah. Wah. Apa? Mazhab Facebook kata boleh. Faham? Tak boleh. Ialah sampai kepada terbit waktu subuh. Bila masuk waktu subuh, ada makanan kita telang lagi, sikit lagi, batal. Kita minum air sedap. Nampak coconut shake. Sahur. Baru minum separuh, Allahu Akbar. Bini kita kata sikit lagi. Kita pun serak tu batal puasa. Kerana tidak ada imsak, tak tahan diri dari yang membatal. Subuh pukul 6 pagi, sahur pukul 5, 5.45 jadi jimak pula. Batal tak?